Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so kali ni kita borak-borak sikit Saya nak share sikit tentang ini based on pengalaman lah Pengalaman sedikit sebanyak tentang bagaimana kejayaan diperolehi. Okey, ataupun faktor-faktor kejayaan lah. Faktor-faktor kejayaan kerjasama antara konsultan dengan klien lah. Sepanjang saya melakukan training, basically daripada 2016. 2016 itu bermula saya beri training tentang guerrilla marketing lah. Masa tu saya dengan partner saya lah. And then seterusnya sehingga sekarang lah 2025. Bermula dengan training saja. Training transaction mana satu hala. So alhamdulillah berkat daripada pengalaman yang sedikit sebanyak tu, saya bersama-sama dengan Datuk Dr. Bahar melakukan sesi konsultansi. Untuk saya fokus lebih kepada internal business process ataupun workflow lah. Internal flow. Kesedaran ni bermula daripada pada 2016 ketika saya memberikan sesi pelatihan kepada usahawan lah masa tu, usahawan barulah marketing. Lama-kelamaan saya menyedari bahawa sampai bila masa tu saya memberi training di Bangi, dan pada waktu itu usahawan fashion sangat sengit lah, sangat-sangat sengit, sampai ke satu tahap satu persatu, bukan satu persatu lah, banyaklah usahawan yang tutup lah, yang tutup disebabkan persaingan yang sangat sengit, terutamanya apabila daripada big player lah. Dan lepas tu kesedaran timbul. Saya terfikir masa tu, sampai bila marketing? Dan saya nampak isu masa tu ialah sustainability. Maknanya kita punya usahawan kita ni saya tengok bagus, terutamanya zaman sekarang lah. Mereka menggunakan semaksimum mungkin kemudahan yang ada dari segi sosmed. Dia sangat berbakat, orang muda kan. Mereka boleh menjana sehingga million lah, jutaan sales. Walau bagaimanapun banyak yang bisnes yang cepat naik cepat turun, macam hit and run lah, macam hit and run. Jadi saya terfikir kenapa jadi macam tu, right? And then saya explore lagi. Saya tengok terutamanya isu tentang sustainability, iaitu berkaitan dengan workflow, internal process. Kalau bercakap tentang sales dengan marketing, usahawan kita ni memang superb lah. Memang pada saya superb, hebat. Tapi isu dia untuk mengekalkan, apabila saya explore lagi, saya belajar lagi, mengambil professional certification dan sebagainya,
Dia bisnes ni bukan sekadar untuk kita create revenue ataupun sales. Sales ni memang angka yang seksi, okay? Angka seksi. Tapi sebenarnya dalam financial statement, okay, saya fokus pada P&L, profit and loss statement ataupun penyata untung rugi. Revenue adalah kita panggil top line. Sales ni maknanya dia ada di garisan sebelah atas, okay, dalam penyata kewangan. Selepas daripada itu, revenue ni akan ditapis oleh kos barangan, kos item ataupun kita panggil COGS. So daripada situ kita akan dapat gross profit, untung kasar. And then selepas tu kita terpaksa tolak lagi, kita boleh tolak lagi dengan expenses ataupun perbelanjaan. Kemudian kita tolak, daripada situ kita akan dapat operational income, pendapatan operasi. And then kemudian seterusnya kita tolak cukai, barulah kita dapat untung bersih. Isu dia ialah bila tolak sahaja COGS, kita sudah sales yang banyak tadi itu sudah pun berkurang. Mungkin 70-80%. Okay. Bergantung kepada kos barang lah. Okay. Bergantung pada kos barang. Dan yang lagi besar ialah perbelanjaan, operasi. Dan kebanyakan usahawan ni mereka terlalu fokus pada sales. Tapi tanpa kita sedari sebenarnya margin untung kita boleh fokus pada expenses, mengurangkan expenses. So dekat situlah peranan besar pada internal business process ni. Jadi apa yang saya perhatikan lah, ini daripada pengalaman. Apabila saya memberikan konsultasi, okay, sesi konsultasi atau training pada internal business process ni, yang hadir dalam sesi itu terutamanya ialah team. Okay, which is good lah, bagus lah. Okay. Founder jarang ada. Sesetengah founder tak hadir langsung. Sesetengah founder duduk sekali daripada awal sampai habis. Memang ada. Dan founder yang jenis gini dia sangat commit, sangat appreciate, menghargai proses-proses ini, dan dia dapat rasakan kesan, impact daripada internal business process ni dalam bisnes mereka, dan mereka dah berkembang pun. Sesetengah founder separa, okay, setengah jalan, okay, dia duduk. Kalau bergantung pada dia punya capacity untuk di pick up lah, okay, bergantung untuk di pick up. Dan bagi yang pick up tu juga mereka boleh appreciate, mereka boleh hargai tentang internal business process ni. So bila sebut tentang business process ni, ia melibatkan tentang SOP, okay, yang memang membosankan lah sebenarnya. Okay, topik ni membosankan, memang tak seksi. Walau macam mana pun ia sangat penting sebab dia akan memakan sales dalam bisnes. Dia akan makan sales dalam bisnes. Kelancaran operasi kita sebut sebagai efficiency, okay? Internal efficiency, ataupun kita panggil sebagai bottleneck, okay? Bottleneck dalam operasi, okay? So dalam marketing pun ada dia punya bottleneck. Bottleneck ni di mana-mana, okay? Bottleneck ni maksudnya adalah satu yang menghalang kelancaran operasi tu. Okay. Kalau founder selalu ada tapi micromanage, elok ke tuan? Hibatullah, subhanallah. Okay, terima kasih tuan Hibatullah.
Micromanage ni um, dia terlalu terlalu memerhatikan, kita terlalu kawal tau. Okey, saya buat um, personality test. Bila saya buat consultancy, mula-mula sekali saya akan buat personality test. Okay, based on Stephen lah. Yang mana ketepatan dia 85% dalam manajemen dengan leadership, ketepatan dia 95%. Okay. Ada satu personality yang suka micromanage ni. Okay. Yang kita terutamanya thinking. Terutamanya thinking. Maknanya orang yang micromanage ni sebenarnya, kita kena tengok nature business tu. Ada nature business yang sesuai micromanage. Ada yang tak sesuai. Okey, contoh kalau macam dalam production, yang melibatkan operasi-operasi kilang kan. Kilang yang mesti menepati dia punya piawaian. Yang ini memang perlu kepada micromanage. Perlu sebab ia akan pergi kepada quality, QC. Bila sampai end product, QC sangat penting untuk pastikan quality tu menepati standard yang telah ditetapkan. Tapi kalau business tu, nature business tu melibatkan aktiviti yang kreatif. Okay, kreativiti, idea baru kan. Yang ini tak sesuai untuk micromanage. Okay. Sebab orang-orang yang kreatif, terutamanya yang personality dia intuition. Orang-orang yang memang kreatif. Lagi kita micromanage, lagi dia tak kreatif. Ini yang founder kena faham lah. Sebab tu, bila saya buat test, okay, kita buat test untuk staff. First kali kita akan buat staff allocation dulu. Adakah personality staff ini sesuai dengan dia punya skop kerja? Saya bagi contoh. Okay. Satu company tu, masa kita pergi dekat company tu, first meeting ada satu orang staff. Satu orang staff tu dia bahagian operasi dan dia tak perform. Dia tak perform bahagian operasi. Masa dalam meeting tu dia duduk, diam, dia tutup pakai hoodie dia. And then lepas tu dia director semua bercakap, dia tulis lah, dia tulis. Saya ingatkan dia catat. Tapi bila habis meeting, saya tengok kertas tu, tak ada apa yang dia tulis, melainkan dia lukis. Lukisannya cantik pula. And then barulah kita dapat tahu dia punya personality dia ialah intuition. Tapi duduk dekat operasi. Jadi itu tak sesuai, memang tak sesuai. And then bila kita tempatkan di tempat yang betul, marketing division, dia sangat perform. Dia tahu kamera apa dia nak pakai, dia tahu macam mana dia nak sampaikan message pada audien. Jadi itu yang menjamin kelancaran tu. Cuba bayangkan, orang yang kreatif duduk di tempat operasi yang ada dia punya standard. Tiba-tiba kita tak micromanage. Apa jadi pada quality produk? Dia mesti akan tak ikut piawaian, betul tak? Kan? Dia tak ikut. Hasil dia ataupun produk tu akan jadi lain-lain. Kalau QC memang tak lepas punya lah. Kan? Jadi berbalik pada soalan tuan. Bila founder selalu ada and micromanage. Tengok pada nature business tu. Business tu macam mana? Kalau melibatkan kreativiti, micromanage tak sesuai. So macam mana kita nak memastikan kualiti yang memenuhi piawaian pula? Walaupun kita founder tak micromanage. Tetapkan target dan skop tertentu. And then kita bagi dia guideline lah. Okay, bagi dia guideline. And then lepas tu biar dia explore diri dia. Biar dia explore macam mana dia nak buat. Dan kita reminder sesekali.
Sebab orang kreatif ni dia tak suka dia micromanage. Dia tak suka. Dia akan rasa tersekat-sekat dia punya idea. Ya, faham tuan. Okey, micromanage tak semestinya tak bagus, tapi bergantung skop. Ya, betul. Sangat tepat. Kalau contoh yang paling ekstrim sekali, polis dengan tentera. Kan? Polis dengan tentera memang mesti kena micromanage punya. Dia tak boleh bebas macam tu ikut suka kan, ikut kreativiti, tak boleh. Dan terutamanya benda-benda yang melibatkan legal lah. Macam kewangan, okay, accounting, department accounting, memang dia dah ada dia punya standard-standard. Dan daripada pengalaman juga, okay, orang yang berpersonality kreatif, okay, macam intuition yang saya sebut tadi kan, bila dia bekerja di bahagian accounting, ni yang saya jumpa, right? Dia tak perform. Walaupun masa background education dia memang bahagian accounting, tapi bila dia buat accounting, dia tak perform. Sebab ini bertentangan dengan dia punya personality dia, nature dia, mold dia tu. Jadi kalau dia paksa diri dia, boleh lah. Kalau dia paksa diri atas dasar minat apa semua kan. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang memang personality dia melibatkan data-data yang ketepatan yang tepat, dia kena kerja keras lah. Dia kena kerja keras. Sangat keras. Sebab dia paksa diri dia. Macam kalau kita tengok motor lah, motocross. Motocross ni kekuatan dia pada off-road kan. Bukit, dia lompat sana, lompat sini kan. Dengan berbanding dengan motor lomba kan. Sport bike. So sport bike ni dia kekuatan dia pada jalan raya. Cuba kita terbalik kan. Sport bike kita buat atas gunung, atas bukit. Motocross pula atas jalan raya. So dia tak perform. Jadi begitulah. Alright. So berbalik semula pada tajuk asal tadi, antara faktor-faktor kejayaan, okay? Antara kerjasama konsultan dengan founder ialah sama-sama memberi fokus dan memahami. Saya sangat risau apabila sesi konsultansi saya berjalan, yang ada hanya staff sahaja. Saya risaulah. Sebab ianya memang berlaku. Staff dapat manfaat. Feedback bagus, testimoni bagus. Tapi di separuh jalan, founder rasa seolah-olah macam tak ada kesan apa. Faham tak? Padahal kalau kita improve internal process, dia akan save banyak hidden cost dalam expenses, perbelanjaan, yang mana ini akan meninggikan margin. Dia akan meningkatkan keuntungan operasi dan seterusnya meningkatkan net profit, untung bersih, ataupun kita panggil retain earning. Okay, retain earning. So itulah setakat ni yang saya boleh share tentang kerjasama antara klien dengan konsultan. Dan saya juga dapati bahawa ia bergantung kepada kapasiti founder tu juga. Yang penting founder faham tentang kepentingan. Okay? Founder faham tentang kepentingan, keberkesanan ataupun efisiensi dalam internal proses tu. Dia ni memang tak seksi, okay? Tapi dia perlu. Dia perlu. Dan biasanya kalau ada juga klien yang saya jumpa, dia dah ada SOP. Dia dah ada inisiatif buat SOP.
Walau bagaimanapun dari segi enforcement ataupun penguasaan tu tak ada. Okey. Kebanyakan yang saya jumpa SOP tu tak ada lah. Okey, SOP tu tak ada. Dan SOP ni dia bukan terus buat terus jadi. Tak. Dia perlukan, biasanya kalau saya akan minta founder buat satu workshop. Okey. Dan buat SOP dia kena fokus. Kalau boleh luar daripada office. Okey, luar daripada office. Carilah dekat mana, dekat resort ke, dekat hotel ke. Kalau 2 hari tu fokus buat SOP saja. Setiap staff di setiap department kena bangunkan SOP. Dan selepas bangunkan SOP, bukan terus jadi, kena test. Kena test. Jadi ini yang agak memakan masa lah. Masa, tenaga, kewangan kan. Tapi itu mula-mula saja. Bila dah mantap, bila dah mantap, dia akan memudahkan sebenarnya. Terutamanya apabila berlaku staff berhenti kerja. So, bila dia berhenti kerja tu, bila staff baru masuk, nak pindahkan tu sangat cepat. Sangat cepat dan pantas. Alright. Saya rasa okey. Untuk hari ni itu saja kot. Jadi insyaAllah mungkin tuan-puan boleh, kalau ada persoalan boleh type. Boleh type dekat ruangan komen lah. Mungkin saya akan jawab pada sesi yang akan datang lah insyaAllah. So itu saja. Kita sambung ke sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.